Okay, terima kasih Encik Adam sebab memberikan kami kebenaran untuk merakam dalam ruang dan rumah ni. Jadi sebelum tu boleh Encik Adam memperkenalkan diri. Saya Adam, dan saya student UTM. Untuk tempat tinggal ni, berapa lama dah Encik Adam ada kat sini? Saya dah dalam Setahun dah. Faham. Selepas saya tengok dalam ruang rumah ni, ada apa cabaran Encik Adam hadapi dan boleh Encik Adam sharekan isu-isu yang Encik Adam hadapi lah. Cabarannya adalah kawasan yang berhabuk sebab bukan kawasan sebelahnya ada construction. Dan kini macam kalau saya parking kereta kat luar, nanti kereta saya akan cepat roboh. Dari segi maintenance dekat dalam resident ni sebenarnya So sekiranya Encik Adam diberi peluang untuk menambah baik isu-isu tersebut, apa yang Encik Adam buat? Contohnya dari segi dalaman rumah ni lah. Mungkin dari segi, sebab saya tengok kat sini pun dalam televisyen atau perabot letak buku ke tak ada kan. So itu pun satu keperluan lah kan Encik Adam. Ada apa-apa Encik Adam nak tambah ke? Tak ada, okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Salam, saya Muhammad Amin, panggil Amin. Student Universiti Malaysia, and then saya stay kat rumah ni. Disebabkan anda stay dengan Encik Adam sebentar tadi, boleh anda huraikan dari segi pengudaraan di dalam ruang tamu rumah ni? Adakah terdapat isu ke, cabaran ke atau apa-apa? Saya pengudaraan tu sebabnya tempat rumah. So kiranya macam dari segi pengudaraan tu dia agak kurang sikit. Kecuali kalau kita buka sliding door ni. Tapi sebab kalau kita tutup, so tingkat tu kurang berbanding rumah yang lain, macam kawasan perumahan yang memang ada kat atas tanah. Jadi itulah masa pengudaraan kurangan dia sikit. Okay, terima kasih. Ada aircon lah, sebab dia kena pasang aircon supaya itu dapat filter buat-buat atas tanah. Dari segi pencahayaan macam mana? Adakah pencahayaan di dalam ruang rumah ni disebabkan tingkap pun ada sikit je, jadi cukup tak pencahayaan dia? Pencahayaan tu macam ni lah. Kalau kat ruang tamu kita just sebab ni je pintu ni. Kalau ada lampu tutup pun tak nampak lah, memang gelap. Sebab ni pun memang tutup nak bandingkan kawasan rumah yang lain. So kalau pintu bilik tu pun pencahayaan, kalau tak nak pakai lampu kita tak ada rasa je. Okey, terima kasih. Untuk soalan yang terakhir, untuk berkenaan dengan akses dan keselamatan, adakah ruang rumah ni ada selamat untuk penghuni atau ada isu apa-apa yang boleh ditambah baik, contohnya dari segi akses ke, dari segi penghadang ke atau apa-apa? Dari segi macam guide kan, sebab rumah ni dia okey apartment, sebab dia ada guide. So diorang akan ronda lah setiap malam ataupun adalah jadual diorang. And then bila masuk pun diorang akan kiranya tentang seperti visitor ke, penghuni ke. So itu dari segi keselamatan kiranya. Kalau dari segi macam pada kita sendiri, rumah ni dia okey, kalau kat luar tu dia ada grill. Cumanya bagi saya dia agak kurang selamat sikit lah untuk yang mana rumah tu ada kanak-kanak yang masih kecil lagi. So kita kalau diorang boleh pasang satu macam jaring. Ruang-ruang tu dia risau lah. Itu saja. Terima kasih Encik Amin untuk temuduganya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh memperkenalkan diri? Salam dan salam sejahtera. Nama saya Amir Rizal bin Zairul, pelajar tahun 2 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan juga penduduk di rumah ni bersama
Adam dan Amin. Okey. Terima kasih. Jadi soalan saya nak tanya berkenaan dengan impian dan pengubahsuaian yang Encik Amir boleh bagi tahu terhadap reka bentuk rumah ni. Mungkin Encik Amir ada dalam hati untuk mengubahsuai, untuk tambah baik. Jadi apa yang Encik Amir harapkan dan impian Encik Amir? Dari segi ubahsuai, untuk rumah ni salah satunya adalah furniture. Terdapat yang kekurangan furniture yang saya rasa boleh letaklah untuk keselesaan tetamu dan untuk diri sendiri, dan selainnya mungkin desain dinding seperti wallpaper untuk meriahkan keadaan rumah. Terima kasih Encik Amir. Itu saja